GR Sport 2025 muncul sebagai satu lagi bukti bagaimana Toyota mengambil pendekatan serius dekat dalam menjadikan sebuah sedan hari ini lebih menyeronokkan, lebih bergaya dan lebih lengkap tanpa mengorbankan keselesaan ataupun practicality. Kalau kita tengok dekat dalam pasaran sekarang, banyaklah sedan segmen C bersaing dalam hal prestasi dan juga rupa. Tapi Corolla GR Sport ni bermain di tengah, tak terlalu garang tapi cukup untuk membuatkan anda rasa beza setiap kali duduk di belakang steering. Model ini ditawarkan pada harga RM149,800 untuk sebuah model CBU daripada Thailand dengan sentuhan GR dan juga kelengkapan moden. Harga ini masih dekat dalam kategori berbaloi, bukanlah murah tapi juga bukan overkill. Di sinilah Toyota bijak meletakkan produk untuk pemandu yang mahukan gaya dan juga rasa tapi tidak mahu berbelanja macam beli Corolla GR harga RM363,000. So dari pemanduan, walaupun masih menggunakan enjin 1.8 liter 2Z RFE dengan output 138 PS dengan 172 Nm of torque, apa yang berubah adalah cara kuasa tu dihantar. Dengan transmission CVT baharu yang ada 10 kelajuan maya, pengalaman menukar gear kini jauh lebih responsif. Jangan terkejut, walaupun dia masih lagi CVT, rasa dia hampir menyerupai gearbox konvensional, terutama bila kita nak gunakan pedal shifter dengan mode manual. Serius, Toyota pun dia tambah sistem auto brake downshifting dengan cornering gear fits control. Dua benda yang kecil tapi sangat membantu bila kita bawa laju dekat dalam selekoh. Throttle control jadi lagi stabil and kita jadi lagi yakin lah bila kita masuk dan keluar daripada selekoh. Suspension pun bukan main-main. GR Sport ni telah menerima talaan khas daripada pasukan Toyota tu sendiri. Absorber, spring dengan stabilizer, semua dikemas kini. Asalnya kereta ni dirasa lagi tegap dekat atas jalan. Body roll kurang, pitch and bounce pun tak mengganggu. Tapi dalam masa yang sama, keselesaan masih terjaga. Jalan berlubang ataupun tidak rasa masih boleh dilalui dengan selesa. Malah steering ni pun aku rasa dia lagi berat lah sedikit. Dia bukanlah berat sampai nak pusing pun tak boleh. Tapi nak katanya kepada kau pemandu yang mengejarkan road feel, this is one of the best car yang bagi that kind of feeling lah. So dia sambungkan kita dengan jalan. So kalau bawa dekat lebuh raya, stabil and lurus tanpa perlu pun sentuh steering selalu. Apa yang buatkan ramai orang tertarik, of course lah, dia punya rupa luaran dia. Rekaan GR Sport memang ada aura berbeza. Grill depan dengan G-Mesh, bumper lebih tajam, spoiler belakang serta lampu gelap dekat belakang menjadikan profil kereta ni nampak agresif tapi masih lagi klasi. Ini bukan jenis rekaan yang macam menjerit aku kata laju, tapi cukup untuk bagi pandangan kedua bila orang nampak dekat atas jalan. Rim 18 inci dengan warna 2 tona pula yang melengkapkan gaya. Masuk ke dalam, suasana pun berubah. Kerusi barutan kulit dan suede dengan jahitan merah serta tali pinggang merah menghidupkan elemen sporty. Steering pun ada lambang GR dan paparan infotainment 10 inci yang lebih besar kini menyokong Apple CarPlay dan juga Android Auto tanpa wayar. Paparan lebih tajam, sistem lebih responsif dan secara keseluruhan pengalaman dalam kabin jadi lebih moden dan juga menarik. Bukan setakat gaya dan juga pemanduan, aspek keselamatan juga diperkuatkan dengan Toyota Safety Sense. Semua yang korang harapkan daripada sedan motor nak ada dekat sini, daripada pre-collision system, lane departure alert sampailah radar cruise control dan juga rear cross traffic alert. Pemandu baru ataupun yang berkeluarga masih rasa macam lagi yakin lah. Tambahan lagi, Toyota dia tak lupa tau dekat bab-bab practicality tu. Kabin yang lurus, tempat duduk belakang yang macam selesa, ruang boot pun mencukupi besar dan juga suasana kabin yang senyap membuatkan GR Sport ni kekal sesuai sebagai kereta harian. Ditambah pula dengan pengecas tanpa wayar, mod pemanduan Eco and Sport serta kawalan pendingin hawa automatic dual zone semuanya hadir sebagai standard. Apa yang menarik dia, fokus utama GR Sport ni adalah pada
kepada gaya dan juga sedikit tambahan prestasi, dan dia tak membelakangkan fungsi. ECU yang ditala semula menjadikan enjin lebih responsif walaupun akil kuasa tidak berubah. Ini penting untuk pemanduan dalam bandar ataupun bila perlukan pick up segera di jalan terbuka. Satu perkara yang memang aku suka puji dekat Toyota, dia punya build quality lah. Dia daripada buka bunyi pintu tu kalau kita tutup, ya. Sampailah kepada kualiti macam material dekat dashboard and kemasan dalaman dia, semuanya terasa quality and premium lah. Tak ada bahagian yang terasa macam murah ataupun dibuat sambil lewa. Dia memang betul-betul nakkan pemilik GR Sport rasa macam dia orang memiliki sesuatu yang eksklusif walaupun asasnya dia adalah sebuah Corolla. Kemudahan digital dekat dalam GR Sport juga tidak diketepikan. Skrin infotainment bukan sekadar besar tau and cerah, tapi sistem operasi dia kan, OS tu memang lagi cepat and lancar lah. Sambungan kepada telefon pintar memang mudah and ketiadaan wayar menjadikan kabin tu nampak lagi kemas lah. Sistem pengecaman suara juga membantu ketika memandu supaya kita tak adalah macam nak sentuh skrin sangat masa kita drive tu. Kadar penggunaan bahan api pula adalah satu lagi kelebihan. Dengan konfigurasi enjin 1.8 liter yang efisien dengan transmission CVT yang dioptimumkan, GR Sport mampu mencatat purata sekitar 6.5 liter per 100 km dekat dalam pemanduan campuran urban dengan long term. Ini menjadikannya sesuai lah untuk diorang yang banyak memandu setiap hari tanpa perlu risau tentang kos minyak yang tinggi. Kestabilan pada kelajuan tinggi juga amat mengagumkan lah. Walaupun tidak dibina sebagai track jentera kan, kereta ini kekal tenang dan tidak melantun ketika mencecah kelajuan 120 ke 140 km per jam. Penambat bunyi dekat tayar and pintu dia sangat membantulah untuk kekalkan kabin dekat dalam keadaan senyap dan menjadikan pemanduan jarak jauh lebih rileks. Lampu utama LED adaptif juga salah satulah nilai tambah tu. Dia bukan sahaja cerah tapi boleh melaras secara automatik mengikut keadaan jalan dan kenderaan hadapan. Ini dia bukan sahaja untuk meningkatkan keselamatan jugalah, tapi juga memudahkan kau orang untuk memandu malam tanpa perlu risau lah tentang macam nak risau pasal kena high beam ke. So tak risau sangat. GR Sport pun dia sesuai lah untuk pemandu mula yang nakkan sesuatu yang berbeza. Dia bagi satu image yang macam matang tau. Sporty tapi dia tak over, dia tak keterlaluan. Dia juga nampak macam mudah lah untuk kita ubah suai secara visual kalau kita nakkan personalization yang macam lagi lanjut lah, tanpa perlu ubah apa-apa daripada segi macam engine ataupun mainframe main system tu. Tak payahlah ni sangat. Kehadiran sensor parking dekat depan dengan belakang, reverse camera yang jelas dan juga sistem brake yang menjadikan parking tu dekat kawasan sempit lagi simple, lagi mudah. So gabungan teknologi ni yang buatkan kereta ni dia lagi mesra pengguna lah, walaupun untuk pemandu baru yang macam mungkin belum biasa dengan saiz sedan segmen C. Satu lagi dia punya plus untuk kereta ni sebenarnya warranty dengan after sales service Toyota tu lah. Toyota dia perkenalkan network system pusat servis yang meluas lah dengan perkhidmatan pelanggan yang macam konsisten. Pemilik GR Sport pun boleh yakin lah dengan keupayaan pusat servis untuk menjaga dan juga menyelenggara kereta diorang tanpa ada banyak masalah. So walaupun GR Sport dia bukan model full sport, bukan model prestasi sepenuhnya macam GR Corolla ataupun GR Yaris, dia masih lagi memberi sedikit rasa DNA perlumbaan dekat dalam bentuk yang lagi tenang and lagi praktikal lah. Dia tak lupa lah dengan dia punya base Corolla sebagai sebuah sedan keluarga tu, tapi dia bagi juga sentuhan gaya hidup yang moden and karakter yang unik yang buatkan dia berbeza daripada versi yang biasa. Secara keseluruhan, Toyota Corolla GR Sport 2025 adalah sebuah package lengkap. Ia bukan sahaja untuk diorang yang nakkan kuasa yang maksimum ataupun kegairahan berlumba, tapi untuk diorang yang nakkan juga orang kata sedan harian yang ada karakter, ada gaya yang macam semangat GR yang tersimpan ke dalam bentuk yang lebih matang.
dan juga berguna setiap hari. Dia macam orang yang dah graduate, orang yang graduate baru masuk dekat alam pekerjaan. Dia bertenaga, tapi cukup tenang untuk tahu bila nak tunjukkan dia punya kebolehan tu. Faham aku cakap apa ni kan? Dengan harga RM149,800, kita bukan sahaja beli kereta, kita juga beli satu pengalaman pemanduan yang berbeza. Dan dekat dalam dunia kereta harian yang sememangnya nampak lebih kurang sama, Corolla GR Sport berjaya tempatkan identiti sendiri. Skor akhir aku bagi 8.8/10. Cukup kuat daripada semua aspek tanpa perlu jadi yang paling ekstrim.